Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang untuk first podcast Mimos Berhad 2025. Saya Jana daripada tim social media. Saya tahu ramai dah tertunggu-tunggu bilalah Mimos nak release podcast dia. So this is the right time. Untuk hari ini kita akan bawakan salah satu figure wanita daripada Department Strategi ICT untuk bersama-sama kita dalam membincangkan topik sempena Hari Wanita iaitu Accelerate Action. Okey. Bersama kita ada Dr. Zulaikha Nadim daripada Department Strategi ICT. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, khabar baik, Jana. Okay, Doktor nervous ke pagi ni? Nervous juga, Jana, sebab ni yang first time kan. Betul. Tak apa, Doktor chill je. Kita akan santai-santai je topik pagi ni, okay? Sebab tapi saya rasa sebelum kita nak pergi further kan pasal produk yang kita hasilkan dekat Mimos ni yang berkaitan dengan AI, mungkin Dr. Zulaikha boleh share sikit sebab mungkin viewer kita bukan semua yang faham apa tu AI. So mungkin daripada dalam simple words, mungkin Dr. Zulaikha boleh kongsi sikit lah. AI ni apa sebenarnya? Macam mana dia affect our life, daily life kita tu? Alright. So AI ni artificial intelligence lah, ataupun orang kata kecerdasan buatan. Maksudnya apa bila kita cakap buatan kan, contoh macam bunga buatan lah. So basically buatan tu is actually apa yang manusia hasilkan untuk menyerupai apa yang original. Betul. So dia banyak lah advantage dia, dan banyak juga tak semestinya dia lebih baik daripada yang original lah. So bila kita katakan kecerdasan buatan ni, sebenarnya this technology adalah untuk menghasilkan satu kecerdasan mesin yang cerdas sama macam manusia. Contohnya macam kalau katakan manusia sekarang kita boleh bercakap kan. Kita nak mesin pun boleh bercakap. Kita boleh buat decision. Kita nak mesin boleh buat decision. Kita boleh menari contohnya. Kita nak mesin pun boleh menari macam kita. So kita takkanlah Lone Ranger dah lagi lepas ni. Ya, betul kan. So kita nak buat benda tu lah. Dan macam sekarang ni semua orang cakap pasal AI. Betul. Sebab because of mungkin apa orang kata sejak lahirnya ChatGPT. Semua orang dah macam mahir pasal AI kan. Tapi sebenarnya AI ni dah wujud sejak lama dahulu. Okay. Contoh macam last time macam phone kita nak buka kan. Betul. Kita tengok muka kita dah boleh buka kan. Face recognition kita ada. So itu semua AI lah. Contohnya macam kita boleh cakap dengan handphone kita untuk callkan someone. So itu is actually AI. Okay. Menarik benda tu sebab sebelum AI ni jadi viral, sebab saya rasa AI ni baru lagi lah orang macam ambil tahu. Sebenarnya dia dah ada dengan diri kita daripada dulu lagi, macam yang Doktor cakap tadi kan. Kadang-kadang bila kita tengok Netflix pun sebenarnya it's part of AI, betul tak? Betul. Kita Google search, kita nak cari apa benda yang kita perlu tahu pun itu adalah part of AI. Betul. Macam ChatGPT tu, saya setujulah dengan Doktor cakap ChatGPT tu is part of our life right now. Macam saya dalam tim social media pun, saya rasa saya sangat menggunakan ChatGPT tu setiap hari. Sebab it helps lah, dia memudahkan hidup kita. Tapi bukan semua orang boleh terima AI ni sebagai satu bantuan untuk memudahkan hidup diorang. Mungkin ada sesetengah orang dia rasa macam AI ni mencantas macam mencantas ataupun melimitkan pergerakan manusia tu sendiri. So kalau untuk orang-orang yang rasa macam dia tak bersetuju dengan AI ni, macam mana doktor nak yakinkan diorang yang macam AI ni sebenarnya very helpful untuk kita. Especially orang-orang yang mungkin old fashion sikit macam tu. Okay, sebenarnya bila kita katakan technology adoptions lah, tak semestinya AI saja. Macam benda-benda lain pun, katakan ada benda baru, manusia akan resist untuk menggunakan benda-benda baru. Setuju. So especially yang kita dah comfortable dengan cara kita buat kerja, contohnya lah. So bila kita katakan AI, selalunya orang-orang yang macam Jana lah, yang macam kita macam entusias kan nak guna AI ni. Banyak benda nak try banyak benda kan. Tapi orang yang dah biasa dengan cara dia orang buat kerja yang biasa, dia actually resistant lah untuk menggunakan AI. So apa yang kita boleh bantu, for example lah, kita kena understand the problems and we try to show how actually technology helps them to solve the problem lah. Contoh lah macam sekarang kita macam banyak kena buat PowerPoint slides kan. Berapa banyak susah kan. Contohnya saya tak suka buat PowerPoint. Nak cari idea, nak buat apa dia punya flow, apa content at each of the point of them kan. Dan nak buat animation. So benda tu lama. So katakan orang yang memang dah suka buat PowerPoint dan dia dah biasa dengan cara, so dia buat cara biasa. Tapi bila katakan kita try to show that how AI is actually helping these people kan, so baru dia akan ada keyakinan. So actually kita kena open up the apa orang kata, orang punya perspektif orang punya pandangan tu dengan cara menunjukkan kebolehan. Dan juga kita kena tunjukkan cara yang sebenarnya dia memudahkan kita. Betul. Saya setuju. Tapi kita kena identify lah apa benda yang kita rasa macam
benda yang ambil masa kita yang lama. Betul. So kita try to see how actually technology can help them. Okay, mungkin kita dah bercakap tentang menjadi seorang wanita, career woman dan juga dengan AI sendiri kan. Okay, mungkin sekarang Dr. Zulaikha boleh cerita sikit lah tentang projek Dr. Zulaikha dekat Mimos sekarang. Berkaitan dengan AI tu, mungkin kita boleh kongsi sikit dengan viewer macam mana, apa dia dan apa purpose teknologi yang Dr. Zulaikha telah usahakan. Okay, sekarang tadi yang contoh tadi bagi satu kan. Yang tadi tu, yang first tu. Betul. Okay, mungkin saya sambung lah. Betul. So, application yang kedua adalah dalam bidang pertanian. Pertanian, peladangan lah. Peladangan lah, sawit betul. So bila kita tengok macam peladangan kelapa sawit ni ada masalah besar bila kita katakan siapa orang yang nak buat kerja dalam kebun ni kan. Betul. Sebab bila kita kata kerja dalam kebun ni dia associated by 3R orang kata. 3D. Okay. D, dirty, dangerous, and lagi satu saya dah lupa dah. Tapi maksudnya tak ada siapa lah yang nak tak semua orang lah nak kerja macam tu, betul tak? Betul. So apa yang actually align dengan kerajaan punya inisiatif juga is actually nak menggunakan teknologi untuk replacekan ataupun untuk complement this orang kata kekurangan pekerja yang nak kerja dekat dalam kebun ni. So apa yang kita buat kat sini is actually kita create AI modul tu untuk support the development of automation kat dalam plantation. Betul. So contohnya macam kita nak tahu pokok mana yang ada buah yang ready to be harvested. So kita create lah modules untuk identify benda tu. Ataupun nak tahu quality of buah kelapa sawit. So kita gunakan sensor and kita create AI modules yang able to analyse the sensor data untuk analyse dia punya quality, for example. So adakah teknologi ni sebenarnya dia akan melakukan kerja tersebut ataupun dia just identify on the first stage and then still kita sebagai human kena take over lah selepas tu. Is it macam tu ataupun? At the moment bila kita katakan automation, sebenarnya kita ada macam half automation and full automation lah. So macam AI ni dia banyak lebih kepada make decision. So based on the sensor akan macam sensor ni macam sensor kamera ke contoh LiDAR, contoh kita nak tahu apa yang ada surrounding. So AI modules ni akan ambil this data and try to analyse lah apa contoh ni buah kelapa sawit, yang ni pokok contohnya kan, ini weeds ataupun semak-semak contohnya, ini jalan yang boleh lalu, ini jalan yang tak boleh lalu, ni ada berliku benda lah. So dia akan buat decision. Tapi kita kena combinekan juga dengan robotics dan juga mechanization untuk buat dia untuk buatkan action tu. Cukup berkata tentang produk-produk Mimos ni. Kita nak twist sikit soalan. Kita nak tanya Dr. Zulaikha sendirilah. Setiap orang dia akan ada satu figura yang bagi kita inspirasi ataupun aspirasi dalam hidup kita. Mungkin Dr. Zulaikha boleh kongsikan sikit siapa someone dalam hidup Dr. Zulaikha yang Dr. Zulaikha nak mention as a person yang bagi inspirasi, support. Sebab menjadi seorang wanita yang berkerjaya, ibu dan isteri tak mudah kan. So mungkin ada someone yang tolong kita along the way. Sebenarnya tak ada spesifik ni Jana, sebab saya ni senang nak orang kata amazed dengan people. Even Jana sendiri is actually one of our malu lah kita. Betul, sebab macam contoh ni saya nak Jana kan. Macam Jana sendiri macam how actually you ke depan. You tak kisah anything, right? So benda tu is actually inspire me lah. So a lot of people is actually inspire me in different ways. Even macam our acting CEO kan. Saya macam one of the things yang saya suka, dia selalu fast reaction.